Oi, jauh tak? Sampai ke bawah kan? Tak. Ha? Okey, hari ni kita taklah tiba-tiba je plan kan nak tengok bola. Ni tiket ada 4 tiket grandstand kita beli. Pelih GSA lawan JDT 2. Sama kita ada Hakim. Mana Najmi? Tinggal tu Helmi lah. Tak sampai lagi. Tarik jauh. Tu boleh zoom kat itu. Ngau Alright. Baju mimpi dia. Besar kan dia? Tak mat. Besar. Oh, besar. Mana Zul? Zul MIA. So sekarang misi mencari Zul. Zul sampai sekitar 6 pagi. Kita tengok ni. Ni bahas JDT kan? So dapat misi kita ini untuk dapatkan sign Arif Aiman. Ada dapat jumpa Miki. Tengok mafla sikit bro. Selamanya Harimau Malaya. Portugal. Oh. Sampai berapa? 8. 8. Tiket. Bang, sini bang. Kita nak buat interview sikit bang. Interview. Interview untuk apa? Interview untuk ni page Syatoh TV. Oh. Ya. Tanya. Okay, berapa kali boleh dalam Malaysia? Malaysia. 5. Betul. Tahu. 5 tu lah Langkawi kan? Langkawi. Ada kau tidak Langkawi. Langkawi FA. Okay. Dua-dua boleh. Saya tiket limpah lah. Okey lah. Alright, kita dah masuk dengan 5 tiket kita. Jom. Next pula. Tiket simpan. Portugal. Ya. Jersey 5 Muhammad Syafizan, Muhammad Ansyah. Jersey 6 Muhammad Rafi Fikri bin Muhammad Osman. Jersey 12 Ziad El-Bashir bin Malaysia. Atas. Jersey 13 Ahmad Aisyah Hadi bin Muhammad Syakri. Jersey 12 Muhammad Alif bin Abdul Muttalib. Jersey nomor 9 Muhammad Syukur Faris bin Jarwi. Jersey 40 Miguel Angel Cuesta Monroy. Jersey 55 Putra Nadir Amarhan Madeleine. Kecil ke kali kecil nampak semua kan macam sebelah.
Tak ajak Amir. Ha? Amir je dah. Tak ajak. Oh ya. Dia mana duduk sini ya? Dia tak Dia kalau ajak dia mesti dia ajak seorang. Dia mana minat budak Malaysia? Tak minat? No. Hai minat? Piala Malaysia 5 kali? 5 kali. Langkawi. Oh, Langkawi. Dia sebut Langkawi. Ini contoh lah. JDT! Ini contoh kita main nak sokong pelik, dia sokong JDT. Jadi macam baju prosedur. Prediction malam ni 10-0. Apa harapan dah? Terpaksa meramalkan JDT menang. Berapa kosong? 3-0. 3-0. Biasa 2-0 lah. Sebab apa JT menang? JDT lepas ramai player yang berprofil tinggi lah. Yang pernah main JDT yang first sebelum ni. Lepas transfer main JDT 2 yang kelebihan. You? Polis menang 15-6. Yang penting keeper pakai jersey 22. Prediction? Prediction lah. Prediction mungkin 2-0. 2-0 pada pelik. Pelik 2 JDT 0. Lagu negara. Mickey main Mickey. Niki ke Terengganu? Bukan Selangor ah. Ya. Isi cek lah dah. Isi cek lah. Dia cerita RM1. Lagi? Cerita RM1, sejarah RM1. Itu tak? Sejarah aku tak tahan. Sejarah. Isi cek lah RM1. RM1 oh. Dah hasil dah. Aku dah dah hasil dah. Prediction malam ni tanya Zul. Prediction Zul. Tanya dah. Apa dia? Apa dah prediction? 2-0. 2-0. Siapa dua? Johor. Oh ya. Johor dua. Johor. Hang pelih ke Johor? Elok Kan? Aku buat negeri. Tengok IC, tengok IC. Ha? IC kosong apa? IC 02 tapi duk boleh lama dah. Oh dia 02. Oh. Lama dah. Patut lah. Dalam dah buka. SBC. Siapa dia kan? Legend lah. Nama apa? Mana? Yang sebut tadi. Aku main sebut lah. Tapi dia orang lama. Kalau ada game dia ni. Ya, orang sakit lah kan. Kalau ada live dalam TV, Target apa? 10,000 lah. kita tengok dekat page paling aktif kata target 10,000 lah. Tapi ni tengok macam ada 3,000 kan? Ha? Lebih. Lebih kan? Tapi tak ada 10 kan? Banyak kosong kan. Tak. Aku tak. Dia apa 60 kan? Oh? Ha? Sedina apa 40 kan? Sedina apa 40? 20 kan? Ke 8 ada malam ni. Sampai orang masuk second half Geng 3 cemek. Oh.
tengok prediction Zul salah Ha? Seri satu sama. Zul panik. 2-0. Prediction apa? Prediction Zul hampir betul. Satu Zul relax Dah tahu. 2 je. 2. Ada depan lah. Dia break Gila. Itu basket kick. Yang atas lembat tadi. Memang. Ulat tayar. Sampai tengok replay kat Astro ni. Domestik. Dia pun tak maki orang. Dia pun main tiki-taka kan. Bukan dia pun main long. Kita main polis, dia pun main solo. Dia pun ingat siap. Okay, siap ke sunset? Seri. Aku rasa boleh kena 10. Ni kita kena 10-0. Ha? Ni kata 10-0. Ish, takkan. Sangat. Tapi aku setuju dengan Mi. Mungkin 10-0. Sebab tengok Johor main cantik. Wah, ya kan. Aduh. Ha? Dia boleh pula pas keeper kan bola tu. Akan kenduri semalam kan. Tapi tengok sana sedap. Betul lah. Tengok kenduri semalam okey lah. Cuma panas lah. Malam kan. Dia panas kot kenduri je. Tak ada kipas. Nak pakai 2 lebih. Tu aku pakai kemeja kot. Ini lajak. Pertama. Oh. Tak sangka kena sampai 3 oleh JC. Player benar yang gol. Tak ingat. Nombor nak jersey. Tadi ada nombor 80. Pak hitam tu. Ingat yang tu lah. Rasa tak Rashid hat-trick. Komen pada masa pertama. Komen paruh masa pertama bagi saya perlawanan ni agak memang one-sided lah. Kita tengok boleh tak boleh buat apa pun, tapi permainan Johor cantik. Itu lah saya boleh kata. Najmi, komen? Ulasan ni saya tak bercakap banyak sebab saya dah tahu prediction 10-0. Dan malam ni kita akan tengok kejatuhan Perlis melawan JDT. Itu saja daripada saya. Saya harap semua penduduk Perlis agak bawa bersabar ya. Jangan gaduh-gaduh. Jangan pancitkan tayar JDT. Dan semoga damai lah semua. Itu saja. Okay. Dah? Review sikit bang. Kami Apa komen pada masa pertama? Contoh TV. Saya masuk lambat. Selamat eh? Oh. Ya. Saya tak tahu nak komen apa kan. Masuk berapa lah? Ha? Masuk kena berapa? 3. Dua. Elok aku duduk cari tempat duduk 3. Yang gol ketiga mana? Dia nak jauh. Gol ketiga ni. Lipat? Lipat. Anak awak. Duduk ni dulu. Ya. Ni apa media polis ni? Say hi. Tunjuk kat Zul ya. Ya. Hai Zul. Ya, surprise. Hai Zul. Hai Zul. Ucapkan untuk Zul. Aku nak ucapkan semoga maju jaya Zul. Jom. Ya. Bye. Haji punya followers. Follower lah. Kata apa? Atas tak ada. Okay, selesai game kita 3-0. Dan kita mengharapkan Miracle of Istanbul. Peace, 3-0. Tambah lagi 3. Lawan balik. Balik. Beribu lambat. Tak apa. Tak apa.
Komen. Komen lah. Kita ada baki lagi 11 minit. Tengoklah berapa kalah. Siapa tu? Perempuan. Weh, JDT buat elok ni. Dah 2 kali stretcher ni. Yunes. Ni Nazmi Arif. Nazmi Faiz. Nazmi Arif masuk. Makan aja. Kena ayam goreng panas-panas pula kan. Spicy pula. Wah. Komen sikit. Mengantuk gila. Komen. Oh, tak oh. Penong tempat. Perlawanan hari ni agak hamba lah. Sebab saya expect akan gol 4-1. Tapi tidak dijangka. JDT memang tidak boleh dikalahkan lagi lah. Masa sekarang. Dan prediction Zul adalah salah. Itu saya sokong. Tak apa, yang penting tiket saya bang. Yang penting Aziz belanja. Ya. Komen sikit Aziz. Komen lah. Cita nak belanja tiket Tak sebut nak jadi tiket tu. Tapi nak sana. Ada mainan lah. Ada benar, ada kalah.